Bersama saya, Cikgu Puan Nur Azura binti Mahin, Guru Pengurus Data-Data Kurikulum Pelajar. Cikgu Azura, apakah cabaran-cabaran ketika menguruskan data kejohanan olahraga sekolah? Okey, cabaran yang pertama, saya ada beberapa cabaran lah. Yang pertama, bila berlaku para atlet, cikgu kena bentukkan dalam sistem lah. Yang pertama, sudah mengakibatkan CJ pun akan bertukar juga. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan ni lah, atlet-atlet olahragawan, olahragati berdasarkan pencapaian yang dapat lah, emas, perak. Itu cabarannya lah. Dan satu lagi mungkin lah, harapan saya supaya saya punya tugas saya ni dapat berlangsung dengan baik dengan bantuan ni Zulaika. Rabiatul, mai sini tolong cikgu key in. Dengan bantuan terima kasih kepada pembantu-pembantu untuk datang dan sukan. Kenalkan ni Rabiatul, yang ni Alisha, yang ini Fatihah. Tingkatan 5. Semoga SPM korang boleh kejayaan. Sebab tolong cikgu dalam datang sukan. Okey, itu sahaja pada saya. Cikgu, soalan terakhir. Cikgu rasa rumah sukan siapa yang akan menang? Cikgu rasa rumah Titi Wangsa sebab cikgu suka tak dan nas tu. Okey, tahniah Titi Wangsa. Cantik pakaian awak. Terima kasih cikgu atas maklumat yang diberikan. Sekarang, berdiri di sebelah saya, Cikgu Jamal Abdul Nasir bin Muhammad Zain. Cikgu Jamal, apakah harapan kepada semua pelajar dalam bidang sukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya sebagai guru penolongan Koko, saya berharaplah semua pelajar tu Mamat ni aktif dalam sukan dan membawa kejayaan dan membawa nama sekolah ni peringkat daerah, malah hingga ke peringkat negeri Johor dan kebangsaan. Kita harap kita dapat melahirkan pelajar-pelajar yang dari bidang sukan yang sangat berkualiti untuk sekolah dan untuk daerah tangkap dan seterusnya. Jadi saya harap pelajar ni melibatkan lebih ramai lagi pelajar yang aktif, lebih ramai lagi dalam semua sukan lah. Tak semestinya olahraga, termasuk juga sukan permainan sebagainya. Cikgu, soalan seterusnya, apakah cabaran dalam mengendalikan acara sukan tahun ini? Antara cabaran mengendalikan sukan pada tahun ini ialah hujan lah. Mula-mula daripada kita uruskan sukan tara, tempat raya, hari pertama kita tak dapat laksanakan dah hujan. Kemudian hari kedua, ketiga pun hujan, tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan doa kita dapat juga menghabiskan acara sukan sehinggalah pada hari ini walaupun keadaan pun bimbang juga dah hujan pada malam tadi. Soalan terakhir, cikgu rasa rumah sukan siapa yang akan menang? Antara rumah sukan juga antara rumah Melegai dengan rumah Mameru, cikgu rasa rumah Malikai menang tahun ini. Walaupun cikgu tak tahu apa lagi keputusan dia. Okey, sama. Terima kasih cikgu.